Ada 7 tanda amarah waktu malam yang pakar kesihatan selalu tekankan termasuk: yang pertama, peluh waktu malam berlebihan tanpa sebab. Yang kedua, berat badan korang turun tanpa diet. Yang ketiga, keletihan yang sangat melampau walaupun tidur korang ni masih cukup. Yang keempat, korang ni ada masalah sakit yang berlarutan, lagi-lagi pada waktu malam. Yang kelima, demam ringan berulang. Yang keenam, batuk ataupun sesak nafas yang sangat-sangat ketara, lagi-lagi bila korang baring. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, gangguan waktu tidur. Sebab badan korang rasa tak selesa. So, 7 tanda ni dia bukan nak bagi tahu yang korang ni ada kanser tau. Tapi badan korang ni perlukan perhatian dari segi perubatan. Sebab tu penting jaga asas kesihatan sel tau. Contohnya tidur, pemakanan, hidrasi yang betul dengan air alkali yang boleh bantu untuk hydratekan lagi korang punya sel badan dan keseimbangan pH badan. Kalau 7 tanda ni berlarutan dalam diri korang, jangan tunggu lama tau. Boleh jumpa dengan doktor ataupun pakar. Kesihatan badan ni bukan tentang tunggu korang ni sakit, tapi sila alert dengan korang punya kesihatan badan tau.